Banyak bisnes buat benda sama. Lagi push nak jual, lagi orang angkat kaki. Bukan sebab produk tak bagus, tapi cara tu dah terlalu biasa. Sekarang cuba tengok sekeliling. Podcast naik, content founder makin orang follow, storytelling makin kuat. Kenapa? Sebab orang dah penat dengan iklan. Nampak buy now je, terus swipe. Tapi pelik kan, orang masih sanggup dengar cerita panjang, masih suka belajar benda baru, masih curious dengan pengalaman orang lain. Kat situ game dia berubah. Bila kau bagi value dulu, orang tak lari. Bila orang stay, baru senang nak convert. Simple je. Macam Airbnb. Dia bukan sekadar jual bilik. Dia jual rasa, jual experience, jual moment yang orang bayangkan nak rasa sendiri. Kadang-kadang, kurang hard sell itulah yang buat orang beli. Sebab bila trust dah ada, tak perlu pun push kuat sangat. So, jujur sikit. Korang lagi cepat beli sebab nampak iklan atau sebab dah percaya?